Selamat datang ke episod seterusnya dalam Menuju ke Bangkitara. Pada hari ini kita akan menelusuri keindahan Rukun Syam, satu daripada 4 sudut penting Kaabah yang menghadap ke arah barat laut, yakni negeri Syam yang kini merangkumi Syria, Jordan dan Palestin. Rukun Syam adalah titik permulaan dan penamat bagi setiap tawaf yang dilakukan oleh jemaah haji dan umrah. Setiap kali Muslim memulakan tawaf, mereka akan bermula di Hajarul Aswad dan mengelilingi Kaabah dengan Rukun Syam menjadi panduan yang memastikan pusingan dilakukan dengan sempurna. Sudut ini bukan sekadar penanda fizikal, tetapi juga lambang kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ia mengingatkan kita tentang pentingnya ketaatan dan ketulusan dalam beribadah. Setiap langkah dalam tawaf mengajarkan kita untuk menjadikan Allah SWT sebagai pusat kehidupan dengan cinta dan pengabdian yang tulus. Menghadap ke arah Palestin, Rukun Syam membawa kita kepada satu lagi realiti yang menyayat hati. Umat Islam di Palestin berdepan dengan penindasan dan kekejaman rejim Zionis yang terus menganiaya dan merampas hak-hak asasi mereka. Walaupun mereka menghadapi penderitaan yang amat berat, semangat mereka untuk mempertahankan tanah suci dan keimanan mereka tidak benar pudar. Rukun Syam bersama Hajarul Aswad menghiasi Masjidil Haram dengan keajaiban dan kesucian. Semoga setiap langkah tawaf kita diberkati dan diterima oleh Allah SWT, membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dalam masa yang sama, marilah kita mendoakan dan berjuang untuk saudara-saudara kita di Palestin agar mereka terus tabah dan dilindungi oleh Allah SWT. Terima kasih kerana menyertai kami dalam Menuju ke Bangkitara. Semoga pencerahan ini menginspirasi kita semua terus mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa dan memperjuangkan keadilan untuk semua umat Islam. Wallahu a'lam.